Saya nak tunjukkan macam mana cara untuk melukis orang sedang berlari. Mula-mula kita lukis kepala dahulu dan perlu ada garisan panduan pada muka untuk menentukan hala pandangan watak itu. Bila kita nak lukis pos watak, contoh dia sedang berlari ke melompat ke, penting untuk kita lukis tulang watak itu dahulu. Tulang atau rangka, supaya mudah untuk kita tentukan macam mana pergerakan tubuh badan dia. Gunakan bentuk bulat kecil untuk tentukan kedudukan sendi. Manakala tangan dan kaki boleh gunakan bentuk petak kecil. Manakala badan dia pula gunakan bentuk petak besar. Bila kita dah yakin dengan rangka watak, kita mula lukis mukanya. Pastikan ekspresinya sesuai dengan pos ataupun pergerakan. Rambutnya saya lukis beralun ke belakang disebabkan rintangan angin semasa berlari. Kemudian saya lukis baju yang dipakai oleh watak itu, pastikan ada alunan dan juga ada lipatan pakaian di tempat-tempat yang sesuai. Di tempat-tempat yang berlipat, pastikan ada lipatan. Satu tips, lipatan pakaian jangan terlampau banyak, nanti dia akan jadi sesak dan semak. Hanya lukis lipatan atau kedutan pakaian itu di tempat-tempat seperti sendi dan juga tempat-tempat yang ada pergerakan ataupun ada lipatan. Di seluar juga ada lipatan di bahagian sendi yang berlipat. Untuk lukis lipatan pakaian yang tepat dan kemas, kalau boleh banyakkan rujukan pada gambar dan foto. Tengok macam mana setiap kain ada berbeza dia punya cara lipatannya. Lepas itu saya tambah peluh pada watak itu nak tunjukkan aksi dia sedang berlari. Kemudian padam garisan rangkanya. Kalau ada garisan lukisan yang kita terpadam, kita lukis semula dengan lebih kemas. So inilah masanya untuk kita perkemaskan lagi garisan pada lukisan kita tu. Lepas itu tambah shadow, tambah warna hitam supaya lukisan kita lebih gelap dan ada weight. Kalau perasan, saya buat lorikan itu secara selari seiring dengan pergerakannya. Dengan cara ni, bila kita buat lorikan seperti ini, kita boleh menambahkan lagi impak pergerakan watak itu. Pastikan lorikan bayang itu konsisten, yang mana kita kena tetapkan hala arah cahaya yang datang. Kalau cahaya dari kanan, kena pastikan lorikan itu konsisten di sebelah kiri. Dia tak boleh kadang-kadang lorikan itu ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di sebelah atas. Kena pastikan kita tetapkan dia punya arah cahaya. Bila kita tambah bayang macam ni, kita boleh nampakkan lagi bentuk 3 dimensi lukisan kita. Kalau tak ada bayang, lukisan kita jadi 2 dimensi, flat. Pastikan buat lorikan bayang itu dengan kemas dan jangan terlampau pekat sangat. Kalau terlampau pekat, nanti dia akan tenggelamkan garisan subjek lukisan kita, iaitu watak tu. Kemudian boleh tambah speed lines untuk tunjukkan arah dan juga kelajuan pergerakan watak tu. Okay, tambah sikit debu-debu yang ternaik disebabkan larian dan siap lukisan.